Studio Extra Arena, saya bersama dengan Zafran Nahar, Razman Roslan dan juga Nizar bin Yusof. Kali ini kesemuanya tersenyum dengan cukup lebar kerana babak kedua sebenarnya menampilkan aksi Malaysia yang sebenar. Kita cukup mengenali dan memasukkan kebangsaan kita lebih kental daripada babak kedua. Mungkin kita boleh dapatkan rumusan secara amat. Seperti bincang di babak pertama tadi, apa yang kita mahukan nampak babak kedua begitu terasa dari segi shot kampanye, dari segi set piece juga kita menggunakan set piece sebaik untuk kita menjadikan gol dan expectation yang saya harapkan menentang dengan pasukan Aussie nampak di babak kedua ini dan kita membuat jaringan yang begitu menarik dari segi kualiti pemain pasukan juga begitu menarik untuk separuh masa yang kedua ini dan kita jaya mendapat tiga mata yang bagus. Razman, mungkin kita boleh mula dengan terus melihat jaringan Faizal Ali. Kerana jaringan inilah yang membuka pintu untuk Malaysia kemudian menambah jaringan, tapi sepak untuk semua yang sangat cantik kepada Faizal Ali. Kalau kita meningkatkan intensiti permainan dan dilihat